Sekarang ni saya nak cerita bagaimana daripada beginning, daripada mulanya kalau rasa sesuatu di payudara, ya. Okey. Ni agenda hari ni, ya. Kita kena faham kenapa benda ni berlaku, masalah di payudara. Bagaimana kita buat saringan, iaitu screening. Screening ni untuk seseorang yang tak tahu apa masalah dia. Jadi jumpa aja masalah, kemudian nak pergi untuk saringan, ya. Dan perbezaan. Yang ni soalan yang saya selalu terima. Apa beza doktor? Mana yang lebih baik? Okay, I will address this. Kemudian cara pemeriksaan dan rawatan yang sepatutnya anda mendapat dari pakar ataupun doktor yang mula-mula jumpa puan, ya. Apakah rawatan susulan dan kenapa kanser berulang, dan saya boleh menjawab soalan di akhir ni. Kadang-kadang kalau terdesak sangat you nak tanya, tanyalah. Tapi kita go with the flow dulu, ya. Okey. Sebenarnya kebanyakan kanser boleh dirawati jikalau dikesan awal. Di Malaysia kami masih mendapat masalah datang terlampau lambat. Just within 2 weeks yang lepas, saya sedih sebab kita senang sangat nak dapat rawatan di Malaysia, bukan macam example, ya, di UK dengan Australia. You kena buat appointment nak jumpa GP atau family practitioner yang doktor yang lulus dengan MBBS atau MD yang buka klinik, kan. You kena buat appointment. Di sini tak payah buat appointment. Sebelah rumah lah, dalam kawasan perumahan, semua ada. Dan mereka boleh membuat the first step yang saringan nak rujuk ke mana. Tapi dalam 2 minggu lepas, saya dapat kakak-kakak yang datang dalam dah pecah dah. Dan keluarga menangis tak berhenti sebab tak diberitahu. Ya. So kenapa? Ya, jadi saya tahu kenapa, tapi kita kena cuba mengubah keadaan di Malaysia, ya. Kenapa berulang? Tadi saya sebut cara rawatan, ya, dan hak pesakit. Kadang-kadang pesakit tak tahu hak mereka, ya. So kanser payudara ni adalah kanser yang paling kerap di seluruh dunia. Bukan di Malaysia saja, ya. Dan of course kebanyakan wanita lah, ya. Dan di Malaysia lebih kurang 1/5 dari seluruh kanser. Jadi di mana-mana tempat di Malaysia ni, kanser payudara lah yang paling kerap dijumpai. Dia kalah semua kanser. Tetapi sebab dia paling kerap dijumpai, rawatan tu dan kajian, research papers paling up to date. Saya kalau tak attend conference 3 bulan dah rasa behind dah. Kena update, ya. So dan insiden malangnya di Malaysia. So ni data Malaysia, ya. Sebab we are very unique, ya. Di Malaysia kita ada 3 main races yang bila kita kaji berlainan, ya. Yang paling kerap di kaum Cina. Kalau tanya saya kenapa? Tak tahu. Sebab kalau kita nak kaji ethnicity, kita kena ada prospective study. Maknanya you kena start one time dan follow up sampai 20-30 tahun. Mana nak dapat bajet? Siapa nak buat? Okey, so kita tak boleh guna retrospektif data yang data dulu-dulu. Kita kena forward. Kenapa kaum Cina? Maksudnya, kalau di klinik saya dapat new case, Chinese lady, umur di antara 40 hingga 50 tahun, saya akan investigate. Saya akan selidik sampai saya jumpa benda. Okey, sebab paling common. Dan kaum India dan Melayu. Tetapi data di Malaysia saya sebutkan tidak perfect. Di mana-mana pun tak perfect. Kenapa? Basic, ya. Nombor 1, untuk melapor kanser bukan compulsory.
bukan di bawah akta mana-mana. Jadi you tak report kepada central data ni, National Cancer Registry tu is voluntary. Di hospital kerajaan sahaja bos-bos kata, oh, suruh junior kena laporkan. Tetapi the whole country bukan compulsory. Jadi berbanding dengan kalaulah kita dapat malaria ke denggi ke, compulsory. By law is a communicable disease, HIV ke, COVID ke, mesti laporkan. Tapi kanser kita tidak ada data yang perfect. Nombor satu, not compulsory. Nombor dua, kalau sesiapa meninggal, kita tak perlu ada laporan postmortem. Not compulsory. Lalu cakap, pergi lapor kat balai polis, dah. Oh, polis kata dah tahu ke dia penyakit apa? Boleh. So, it's not certified by a medical officer. So data kita tak perfect sebab tu, ya. Jadi apa yang kita ada, yang inilah data, dan kita ada cancer registry juga, ya. Dan pengesanan awal, yang ni common sense lah. Kalau kita kesan awal, rawatan lebih berkesan. Taklah kompleks sangat kan? Okey, payudara. Apa masalah? Kenapa dia kesan lambat? Sebab dia adalah organ seksual. Sangat sensitif. Dan boleh disembunyikan. Tak adalah point dekat kepala tu. Di dalam mana-mana. Apa benda atas kepala you? Ni, semua pakai baju. Semua yang bertudung boleh tutup semua. Okay, so boleh disembunyikan dan sensitif. Ya. Pernah saya patient sampai 6 kilo, dia boleh sembunyi pada keluarga. Atau dia kerja sebagai penjahit baju, dia tailor. Dia buat blouse dia makin besar, makin besar, makin besar. Lepas tu dia tak boleh nak mandi, dia panggil adik dia. Adik datang, adik dia nak pingsan. Berapa lama dah kau simpan ni? Heret pergi hospital. Dia buat baju lebih besar, lebih besar. Okey. Saya pernah ditanya satu ceramah Q&A session. Doktor letak gambar ni semua tipu lah, saya tak pernah nampak. Audience yang lain, apa you cakap macam tu? Okey, tak apa puan, terima kasih di atas soalan. Saya tanya satu soalan kepada puan balik. Di Malaysia ni, adakah kita dibenarkan di bawah undang-undang untuk jalan separuh bogel? Sebab itulah puan tak nampak. Kami doktor yang nampak. Pernah, until now ada orang yang mana ada benda ni? Sebab tak nampak. Ya. Jadi payudara kita, dia punya extend daripada tulang rusuk kedua sampai tulang rusuk kelima. Tetapi kita tahu kita ni in different shape and sizes kan. Ada yang ni minta maaf lah kalau tersinggung. Tapi saya selalu joke. Sakit saya kat sini, ramai kat sini, dia orang faham, saya selalu joke. Ada yang macam airport, ada yang macam betik, ada yang macam watermelon. Kita semua different shapes and sizes, ya. Jadi extend dia daripada dia punya base tu, second rib sampai rib kelima. Kemudian diselaputi kulit, di bawah kulit lemak, di bawah lemak kelenjar susu. So kelenjar susu, kelenjar susu dia disaluti lemak, dan di bawah kelenjar susu ada nipis layer lemak tu sebelum bertemu dengan otot dada. Otot dada yang macam bodybuilder tu, pectoralis major tu. Nampak otot dia, orang lelaki tu, orang perempuan pun ada otot pectoralis. Tapi nipis, melainkan you pun bodybuilder lah. Bawah tu tulang rusuk, dan di antara tulang rusuk, siapa yang suka makan rusuk tu, yang isi tu adalah otot di antara tulang rusuk. Kenapa saya sebut anatomi? Anatomi ni rupa bentuk. Mustahak untuk kita tahu sebab kalaulah ada benda tumbuh dalam payudara, dia ada banyak cara. Dia nak menunjukkan dia diri sendiri. Dia tumbuh, dia boleh keluar lelehan dari sistem salur susu
kelenjar susu, salur susu dia keluar kat puting, atau ada juga yang keluar susu dari tepi puting yang areola yang warna gelap tu. Ada juga susu boleh keluar kat situ. Kemudian kalau dia tumbuh besar-besar, dia boleh merekah kat kulit, atau dia boleh tumbuh ke dalam, melekat kat otot. Jadi bila pemeriksaan tu yang doktor selalu gerak-gerakkan. Bukan dia saja suka-suka. Bila kita boleh gerak, maknanya dia tak melekat dekat otot. Okey? Dan dari kulit tu kita boleh tengok kalau dia melekat kat kulit, yang kalau duk Google, saya tahu semua orang Google, yang kata macam kulit limau. Kulit limau macam bintik-bintik tu. Kalau dia ada kulit limau, maknanya dia dah merebak kepada kulit. Okey? Dan kalau Google, dia orang suka guna perkataan dalam bahasa Perancis, peau d'orange. Orang yang cakap Perancis, kalau saya sebut salah, minta maaf lah. Peau d'orange, skin of an orange. Ya, okey. So, bila kita tahu struktur payudara, jadi bila kita tengok mammogram dan ultrasound, doktor boleh tahu dia dah pergi kat mana. Okey, sebab kita tahu struktur dia. Okey, ni sistem limfa. Selalu bila discuss kata dia dekat payudara saja atau dah merebak ke sistem limfa. Apakah sistem limfa ni? Limfa ni, so kita ada 3 major salur dalam badannya. Salur arteri yang membawa darah beroksigen, vena, vein yang membawa darah yang kurang oksigen, bukan tak ada oksigen, dan salur limfa yang selalu lari bersama vena. Dan vein kita ada yang boleh nampak bila kita cucuk tu nak masuk drip tu superficial vein. Ada juga vena yang dalam yang kita sebut okey, semua naik kapal terbang dia kata, oh duduk kapal terbang flight lama-lama kena gerak-gerak. Tak boleh, nanti ada deep vein thrombosis. Deep vein thrombosis itu adalah salur darah yang dah ada darah beku di sistem vena di dalam betis kita. So yang tu sistem yang dalam dan sistem yang superficial. Okay? So limfa dia mengandungi sel darah putih yang mustahak dalam bodyguard kita. Maknanya kalau ada macam enemy kita, macam bakteria ke virus ke apa, sel darah putih dalam limfa dia telan. Kemudian dia bawa kepada kelenjar limfa yang biji-biji tu. Okay? Jadi kelenjar limfa boleh bengkak sebab inflammation atau infection, radangan. Bukan sahaja dia membenarkan kanser dari payudara merebak kat ketiak, ke leher dan seluruh badan. So dia adalah macam conduit, dia membenarkan kanser merebak melalui itu. Sebab itulah bila kita faham tentang anatomi ni, kita tahu kenapa kita bila nak buat pembedahan payudara untuk kanser payudara, kita kena sampel atau keluarkan kelenjar limfa. Sebab kita buang dekat payudara saja tak cukup. Kalau dia dah lari kat situ, kita dah terlepas. Okey? So, tu adalah sistem limfa. So, macam mana kita nak dapat diagnosis atau keputusan penyakit? Kita kena tahu tanda penyakit. Tak tahu, macam mana kita nak kesan kan? Kemudian, di mana mendapatkan rawatan? Dan penilaian klinikal, diagnosis dan menentukan tahap penyakit. Yang ni semua detail sebab mula-mula nak kena sedar ada benda tak kena. Okey. So, kadang-kadang pergi buat check up, screening dekat sekarang bukan hanya di hospital, ada screening center di mana kalau wanita kurang dari umur 40, dia nanti kata, okey, buat ultrasound. Umur 40 ke atas, dia kata buat mammogram. Ikut hati saya, umur 40 ke atas, mammogram dan ultrasound. Tetapi kebanyakan tempat, 40 ke atas, dia suruh pilih pula. Sepatutnya 40 ke atas, mammogram dan ultrasound. Okay? Tapi mammogram kita tentukan, pesakit tu tak mengandung lah. Sebab yang tu menggunakan dos X-ray, tapi rendah.
Ya. Okey. So, kalau tak ada tanda pun, kadang-kadang ada pesakit kata, doktor saya tak rasa apa-apa pun. Boleh berlaku, ya. Atau rasa benjolan. Atau nampak puting dah terbenam. Puting terbenam ni, minta maaf, dia tanda lambat. Ya. Lelehan dari puting. Apa-apa warna dari puting lelehan tu tidak normal, melainkan susu pada masa yang betul. Maknanya lepas bersalin. Kalau ada susu yang keluar dari puting, tak tahu pregnant, tak tahu apa, tak normal. Okey, apa-apa lelehan kena diselidik, kena periksa. Sakit ni jarang berlaku. Ramai pesakit tak ada rasa apa-apa pun, doktor. This is the biggest problem. Tak ada sakit. Sebab kalau cakap pasal kanser lain, ada sikit lah, tak selesa nak ni. Kanser payudara tak sakit. Tanyalah pesakit payudara, kau rasa apa-apa tak? Aku tak rasa apa-apa, doktor jumpa. Okey. Janganlah tunggu sampai dah sakit. Okey. So, kalau kita nak tahu benda tu normal atau tidak, kenalah tahu macam mana nak periksa. Takkanlah tiap-tiap minggu nak pergi doktor kot, doktor cek payudara saya. Doktor nanti ingat, bukan saya nak refer kepada pakar payudara, saya refer kepada psikiatris. Kau nak jumpa tiap-tiap minggu. Kan? So, also bazir wang lah. So, ni yang kita perlu tekankan, pengesanan payudara, pemeriksaan payudara sendiri atau breast self examination or self breast examination. Kenapa? Payudara kita tak serupa. Kalau daripada start kita dapat period, dalam cycle period tu tidak rasa serupa. Jadi bila sebelum kita dapat period dah sengal, rasa bengkak sikit, tak selesa. Kemudian dapat period, lepas tu dia balik kepada normal. Jadi kita perlu periksa payudara sendiri di mana tak ada rasa tak selesa, lebih lembut dan lebih senang untuk periksa. Bila tu? Bila dah habis period, tunggu seminggu lagi baru periksa. Maknanya middle of your cycle. Kalau masih ada period. Kalau tak ada period, boleh pilih hari yang senang kita ingat. The last day dalam bulan tu atau the first day. Jadi, cek tiap-tiap bulan. Bila kita cek tiap-tiap bulan, kita tahu keadaan payudara kita lah. You dah familiar kan? You dah tahu, payudara macam ni. Last month bukan macam ni. Masa tu you dah trigger dah. You tahu ni ada benda tak kena. Tapi kalau tak pernah cek, tak pernah tengok dalam cermin, macam mana nak tahu? Bila doktor tanya, berapa lama dah ni? Kadang saya the first 10 minutes tu, bila puan rasa masalah? Taklah doktor. Okey. Dah sebulan? Lebih doktor. 3 bulan? Dah lebih doktor. Okey, setahun. Taklah doktor, taklah setahun. So this conversation goes on for about 10 minutes. Sebab saya, pesakit saya kat sini tahulah, saya bukan jenis rush. Kalau nak tunggu saya, kadang-kadang you kena bawa picnic bag, bawa telekong, bawa phone charger. Betul tak? Okey, bawa charger semua. Kata, buat. But when you come into my room, I give you 100% attention. My clinic assistant dia signal. Tapi dia tahu, dia tak cik hati, dia tahu saya. Don't kacau. Sometimes I lock the door sebab tengah secret. Benda yang suami pun tak tahu. Okay, so PNC. So you must know macam mana your breast feels like. Mesti tahu. Kalau tak tahu, macam mana nak tahu ada difference? Okay. Where to go? Mana nak pergi? Ni nombor 1. Di Malaysia ni, saya pergi gynae saya. Kenapa pergi gynae? Benda tu kat atas. Tapi selalu kalau saya nak breastfeeding, okey. Banyak salah faham. Okey, saya kata below the belt gynae, above the belt saya.
Okey. So pergi rawatan sakit luar di bawah hospital Kementerian Kesihatan, hospital universiti boleh jumpa, tapi saya faham kadang-kadang queue panjang. Di Malaysia ni nasib baik, mana-mana private hospital you walk in saja. You walk in, you menangis, you buat cerita, boleh register, boleh. Ada doktor yang free, boleh, no problem. Okay. Ada yang saya sebut tadi screening packages, mana-mana center ada, dan kita juga ada mammogram bergerak, NGO. You just Google aja, kata saya nak cek payudara. Okay. Ada National Cancer Society, di bawah tu ada van yang boleh melakukan mammogram. Okay. Breast Cancer Welfare Association pun boleh memberi maklumat. Okay. Dan kalau tak ada pakar payudara di tempat you, boleh jumpa pakar bedah am. Okay. Tapi saya selalu kata the value of the consultation, you kena bersedia, you kena tanya soalan. Kalau pada pandangan you tak dapat jawapan, don't proceed. Ambil second opinion. Itu hak you sebagai pesakit. Kalau you tanya doktor tu tak nak jawab, tak apalah, kita buat dulu. Mana boleh buat dulu? Okay? Dah buat boleh ghostan ke? Kita potong-potong boleh tambah balik? Tak boleh. Okay? So, pakar payudara di Malaysia kurang dari 80 orang dalam register National Cancer Society. Nanti saya letak website. So yang tu free, siapa pun tak payah register apa-apa. Nak tahu pakar apa di Malaysia, semua ada di situ. Sebab pakar ni kena gazetted di private atau government atau hospital university dalam list tu. Memang ada yang belum diluluskan because it can take 6 bulan baru masuk dalam register tu. Tapi that is a guide. You tahu pakar tu memang ada kepakaran yang diluluskan. Okay. Apakah doktor tu patut tanya bila you ada masalah payudara? Apa masalah? Dah berapa lama? Macam saya sebut tadi, tang mana, puting, yang ni autocorrect bukan pating actually puting. Autocorrect, tahulah dia orang ni, letak aja. Berdarah atau berair, secara peribadi, bila mula haid dah berhenti ke, regular ke, anak ada menyusu anak ke, ada penyakit lain ke, ada alahan ke, kemudian sejarah keluarga. So di Malaysia ni I find ramai tak tahu sejarah keluarga sebab semua segan, malu, macam setengah-setengah ethnicity dia orang kata bad luck kalau beritahu orang lain dan malulah. Tapi yang ni information yang mustahak supaya kita boleh apply knowledge kita untuk manage our children. Dan bila diorang dah besar sikit, kita boleh bagi nasihat bila nak start check up semua Okey. Dan pemeriksaan payudara mesti include pemeriksaan ketiak sebab tadi saya sebut kelenjar limfa. Kita nak tahu dah bengkak ke tak Okey. Ni adalah Malaysian Clinical Practice Guidelines dalam bahasa Inggeris. Dia website disebut CPG untuk management breast cancer. Okey. Nanti saya letak link dia. So dalam guidelines ni disebut, yang ni yang latest diorang tengah update yang ni sebab bila diorang update ada new thing, nak update ada new thing. So dah terlewat sikit So disebut tiap 2 tahun wanita di antara 50 hingga 74 general population, maknanya bukan grup yang risiko tinggi. Okey. Kalau wanita ada risiko tinggi boleh start dari 30. Dan selalunya secara am di Malaysia breast and endocrine punya pakar ni kita 40 ke atas, mammogram dan ultrasound. Dan kita tengok faktor-faktor yang unik pada family patient tu. Jadi kita tengok sejarah dia. Sebab kita tak boleh buat manusia ni macam standard, macam ni standard. Tiap-tiap pesakit adalah lain. Jadi kita tengok apa yang perlu. Kemudian yang ni yang high risk lah, yang ada sejarah keluarga dan kita dah test dia untuk tengok adakah genes dia. Kita boleh check dengan
ILIO, kita boleh cek dengan darah untuk tengok adakah sel-sel pesakit tu mengandungi jin yang dah tongkat terbalik, yang tak betul, ya, di mana risiko dia lebih tinggi untuk kanser payudara lah, kanser ovari, macam-macam kanser, ya. Jadi kalaulah pesakit ni yang risiko tinggi, kita boleh memang di dalam clinical practice guidelines tu mesti dirujuk awal dalam 2 minggu. Hospital kerajaan ke private, masuk ini esok boleh buat semua. Okey, tapi hospital yang umum, hospital umum di bawah universiti atau ni memang ada KPI, kena buat as soon as possible kalau ada high risk, ya. Kemudian yang ni yang selalu kita sebut triple assessment. Apakah triple assessment? Bagaimana kita mendapatkan diagnosis? Mesti ambil sejarah detail, ya. Kemudian kita hantar untuk ultrasound, mammogram atau kedua-duanya. This is the first round, ya. Kemudian mesti ada biopsi. Walaupun saya tengok dah pecah menanam macam tu, kita kata clinical diagnosis. Mesti ada test untuk confirm. Kenapa kena confirm? Sebab kadang-kadang ada penyakit yang menyerupai kanser payudara. So kita tak boleh salah sebab treatment nanti tak betul. So ni adalah mammogram, ya. Mammogram ni ada banyak jenis, tetapi sekarang di Malaysia dah banyak dah phase out yang lama punya, yang analog, yang sakit. Saya dah umur 60 tahun. Saya telah menjalani yang model lama, di mana you tak pergi bilik air dulu, you terkencing kat situ. Dia tekan. Saya pernah jerit dekat technician, radiografer yang tolong kan. Dah ke? Sikit lagi doktor, sikit lagi. Dah lah. Okey. Tapi sekarang yang digital, you just ikut instruction, angkat tangan macam ni, insya-Allah okey. Tapi kalau takut sangat, makanlah Panadol setengah jam sebelum tu. Bolehlah kurang sikit sakit. Dia tak selesa, bukan sakit, ya. So, digital mammogram ni, okey, kenapa saya tunjuk gambar ni? Kalau you pergi center di mana technician dia lelaki, you tengah nak tukar baju, kalau technician lelaki, cabut lari. It's an international standard, radiografer mesti perempuan. Kenapa? Dia bukan doktor, nombor 1. Nombor 2, dia kena position your breast. Ada center yang lelaki, ya, you ada hak untuk lari. Banyak tempat lain you boleh buat. Okay, it must be a woman. Okay, so yang ni gambar yang tak betul, tak normal. Ni yang normal, yang ni yang payudara yang ada kanser. Yang ni tak nampak clear tapi bintik-bintik putih yang sekelompok, clustered calcification. Kalsium ni, yang bintik putih ni menunjukkan ada benda tak kena. Okey. Ultrasound. Ultrasound ni you all tahu sebab ultrasound masa mengandung, nak cek perut lah, nak cek ni semua, dia menggunakan tenaga bunyi. Mammogram dia menggunakan radiasi tapi dos sangat rendah. Lebih kurang macam chest x-ray saja, ya. Dan selalu orang kata banyak radiasi. Sekarang ni semua ada radiasi. Sebelah you je. Apa? Telefon letak kat telinga. Saya paling takut tengok yang berhijab letak selit kat sini. Astaghfirullahaladzim. Sebab hands free dia selit kat sini. Itu dia jalan macam tu. Such high radiation. Kalau you boleh speaker ataupun earbud atau earphone, ya. Okay. So, ultrasound tenaga bunyi yang high frequency. That's why telinga manusia tak boleh dengar. Okay. So, dan kita perlu gunakan yang probe, ya. Probe tu yang letak kat badan, kita letak gel. Gel kenapa? Tenaga bunyi lebih senang melalui cecair. Kalau kering, tak boleh nampak gambar-gambar tu semua. So, sound travels better through fluid. That's why kalau you dalam swimming pool, di ujung sana, you flick, boleh dengar. And that's how animals in the sea boleh dengar.
melalui cecair. Jadi kadang dia kata, apa lah doktor ni yang radiologi, habis semua gel ni, habis basah saya. Boleh guna air, you nak ke kita simbah air? Okay, kena ada cecair. Okay, so yang ni dan probe lagi satu. Okay, kenapa? Ni lagi satu hak pesakit. You tengok probe ni dia rectangle. Dia punya permukaan segi 4. Memanjang ya. Kalaulah gunakan kadang-kadang di klinik yang macam GP klinik apa, ataupun you pergi gynae ada setengah gynae dia ambil probe serupa dia buat kat sini, dia buat dekat payudara. Tak boleh. Technically tak betul. Kena ada linear probe yang permukaan dia segi 4 macam ni. Bukan yang sector probe. Melainkan doktor tu tukar setting, sector probe tu yang macam pizza shape atau dia curve. Dia ada curvy linear. Melainkan payudara you besar, susah nak linear probe nak go through the sound. So yang tu selalunya linear probe. So ada yang macam portable ni. Portable ni saja sekarang dah 200,000 lebih. Kalau stand alone memang 500,000, 1 million pun ada di hospital ni. So that's the cost yang kita lihat daripada Europe, US, Jepun semua. So, yang ni gambar yang tak normal, di mana ketulan tu permukaan dia tak smooth. Bila kita nampak macam ni, alamak, nak kena biopsi. Kenapa perlu biopsi? Okay, so ni ultrasound juga ya. So yang ni nampak macam round, tetapi dia lebih menegak. Bila lebih menegak macam tu, kita kena biopsi. Yang ni lobulated. Lobulated tu macam dia scallop edge. Dia bulat-bulat macam tu. Macam budak-budak suka draw awan kan. Dia doing macam tu. Yang tu lobulated. Yang ni pun kita kena biopsi. Okay. Kenapa kita kena perlu biopsi? Kita kena ambil sedikit isi untuk dilihat di bawah mikroskop. Kita buat ni di bawah bius tempatan. Serupa ubat yang kita guna bila nak pergi cabut gigi. Kita bagi kebas sebelum kita buat. Kalaulah ada tempat dia tak bagi you bius, okey lagi satu, larilah. Doktor tak bagi bius, tak payah, sikit je. Saya pernah ada patient datang jumpa saya second opinion. Nasib baiklah saya pakai mask, saya tenganga je, sian. Tebuk je macam tu. Kita kena bagi local anesthetic supaya you see, bila kita dah aniaya orang, patient tu tak akan datang balik. It's not right lah. Okay, you tanya, doktor tak bagi bius ke? Tak payah, sikit je. I'm not suggesting you get aggressive, but tak maaf doktor tak bagi bius tempatan, saya tak nak buat. Okay, tu hak you. Okay, apa yang kita tengok bawah mikroskop? Ni kerja pakar pathologist di lab. Okay. Di private hospital kita boleh dapat keputusan dalam 24 jam. What is that result dalam 24 jam? Okay. Lepas kita ambil biopsi, kita letak dalam cecair. Cecair itu adalah pengawet. Pergerakan pengawet formalin melalui tisu adalah 1 mm sejam. You tak boleh dapat immediately. Kena diawetkan elok-elok, atau dia orang bekukan dalam parafin, kemudian dia orang potong nipis-nipis. Kenapa nipis? Bila buat di bawah letak di atas glass slide, cahaya tu kena menembusi kepingan sampel ni, baru boleh nampak. Kalau tebal, dia overlap, tak nampak cantik macam ni. Jadi, pakar pathologist, dia pun on call. Saya pernah they call me Saturday night, Sunday morning, Sunday night. Sebab saya label as urgent. 24-48 hours. 24 hours untuk mereka boleh nampak, okay, this is cancer. So the first question is this cancer? Adakah ini cancer? Soalan kedua, apa jenis? That one another 24 hours. So that's why I selalu beritahu my patient, tunggu sampai kami call you. Sebab kenapa? Lab mungkin banyak sampel. Saya takkanlah nak kerah dia orang. I'm not their boss. Okay?
Dan kalau mereka buat kerja betul-betul, kerja yang quality, result yang quality. Kalau kita paksa-paksa orang, it's not nice lah. Ya? Selalunya 2 hingga 3 hari bekerja. Kalau awal, I call beforehand. So, yang nampak sikit-sikit purple tu adalah cancer. So, kita guna chemical untuk stain sel tu. So, pakar pathologist boleh nampak. So, pakar pathologist lah yang tentukan. Kita bagi maklumat. Dia oranglah main chef. Dia orang yang kata, ni cancer, ni bukan, ni apa jenis. Okay? So, I have a lot of respect for pathologists. Pada saya tengok, serupa je semua, bulat-bulat. Okay? So, kepakaran dia orang tu. Okay? And then, so dari biopsi, apa kita dapat? Betul ke ada kanser? Dan kita boleh tahu, yang ni asal usul dia, adakah dari kelenjar susu atau tisu stroma? Apakah stroma? Stroma ni selain daripada kelenjar susu. So kelenjar susu tu, kilang susu, salur susu, tu adalah sistem payudara. Dan yang lain, yang support ligamen apa tu semua, yang tu juga boleh menghasilkan kanser kalau dia tak betul. So yang tu rawatan lain. Adakah asal usul dia tu? Kemudian kita tahu estrogen receptor. Siapa yang pernah diterangkan ER, PR, inilah. Kalaulah estrogen receptor tu positif, kita tahu kanser tu dia lebih suka ada hormon estrogen wanita. Kita kebanyakan pesakit wanita, jadi kita mesti ada hormon wanita. Orang lelaki pun ada tapi rendah, ya. Estrogen. Estrogen ni hormon yang dihasilkan oleh ovari, kelenjar ovari kita, ya. Jadi kalau pesakit tu ada ER positif, maknanya kita kena bagi ubat untuk kurangkan estrogen. Kita kena lawan dia. Tu yang ubat seperti tamoxifen, letrozole, anastrozole tu untuk ER positif breast cancer. Kita kena lawan dia supaya dia tak datang balik. Part of the treatment, nanti saya terangkan. So, yang ni pun ada website. I'm sure dia orang akan rekodkan and then you can have access, ya. Okay, tapi you boleh catat apa soalan you nak tanya, ya. Lagi satu HER2 ni. HER2 ni dia molekul juga. Dia lain. Dia bukan hormon, ya. Dia molekul untuk kita tahu adakah basically pesakit tu perlu ubat yang boleh mengurangkan risiko kanser tu datang balik. Ubat-ubat HER2 tu yang disebut targeted therapy. Okey. Rawatan targeted therapy ni memang mahal, kadang-kadang bertahun-tahun pesakit ni, tapi mereka stabil. Lagi satu grade yang kita tahu dari kanser payudara. Peringkat tahap atau stage lain. Grade kita hanya tahu dari tengok di bawah mikroskop. Grade ni ada 1, 2, 3. Grade 1 kurang agresif, grade 2 medium, grade 3 sangat agresif. Maknanya saya dapat keputusan ni grade 3, panggil dia. Datang, saya nak jumpa hari ni. Sebab saya nak start rawatan. Ni Ki-67. Bukan semua tempat buat test Ki-67. Kalau lebih pada 20% Ki-67 pun agresif. Kurang agresif. So, not all labs buat. Lagi satu, kalau doktor yang buat biopsi atau yang request biopsi tu tidak order pada borang dia. Sometimes lab tu ada tapi tidak di order atau doktor tu tak tahu mengenai Ki-67 dan relevance dia. Ya? Dan kenapa kita mustahak jugalah selain daripada grade. Tapi sekurang-kurangnya kalau tak ada Ki-67 ada grade, okeylah, cukuplah. Sebab yang ni another test kena bayar lagi. Okay. So, kita dah buat biopsi tu, kita nak tahu jenis kanser payudara, kita nak rancang nak makan ubat ke, injection tu yang kita tahu sebagai kemoterapi. So, kita kena tahu jenis tu sebelum kita cadangkan rawatan yang tertentu. Kalau tak buat biopsi, okay, this is what a lot of times saya dengar. Tak apa, kita buat operation dulu, baru kita dapatkan biopsi result. Daripada ketulan yang dibuang. Masalahnya,
Kalau dah start dengan operation, dia kata lumpectomy, dia kata. Kita buang dulu, kita dapat result, baru kita tentukan. Masalahnya, kalau confirm cancer, first masalah, kalau cancer, you kena buat operation kedua untuk ketiak. Okay. Next. Kalau operation tu tak cukup, saya pernah ada patient buat lumpectomy atau tertinggal. Apa yang disebut involved margins. So, spesimen yang dihantar pada lab, dia kata ada lagi kanser kat tepi tu. Maknanya ada yang tertinggal. If that happens, the next step is kena buang seluruh payudara. Kalau dah buat lumpectomy dan tertinggal. Dan tidak ditanda tang mana kanser tu. Sebab bila kita hantar spesimen, kita letak benang untuk menandakan pada pathologist, yang ni atas, bawah, kiri, kanan semua. Jadi boleh orientate lah. Kita tahu, kita pegang tu, orang tu mana tahu. Orang lain yang bedah, orang lain tengok spesimen. Jadi kita kena tanda. So this is where kepakaran kanser, pakar bedah payudara kita diajar macam ni, detail. Okay? Kemudian kita boleh bincang. Kalau dah tahu jenis, patient mesti tanya. Patient kan banyak hal, banyak program. Doktor, minggu depan saya ada road show, saya penyanyi. Macam ni? Kena cancel. Saya ada trip holiday ni dengan BFF ni. Tak boleh. So, all this discussion sebab kita dah buat biopsi, kita dah tahu, kita boleh rancang. Dan kita nak kena tahu, okey, setengah pesakit perlu rawatan sistemik dulu. Apakah rawatan sistemik? Kita bagi ubat tu, dia pergi seluruh badan. Apakah rawatan sistemik? Injection atau ubat makan? Itu rawatan sistemik. Rawatan local treatment maknanya bedah. Sebab kita buat kat situ je. Radioterapi. Tu rawatan lokal. Yang tu, dia, kalau kita buat pembedahan dulu, kalau ada yang terlepas tu, dah merebak tempat lain. Okay. So, lagi satu, lepas kita dah tahu confirm cancer, then kita boleh tengok dah merebak kat mana. So, bergantung pada tempat hospital tu, adakah nak buat terus PET CT scan. Kalau kata dah peringkat 2, 3 ke atas, kita terus buat PET CT scan daripada hujung kepala sampai hujung kaki, kita tahu dah kat mana. Tapi dekat otak, kita perlu MRI otak. PET CT scan kita tak boleh guna untuk cek dalam otak. Ya. Tempat yang ada minimal what do you call it, facility. Yalah, bukan semua boleh datang private hospital kan. Kadang-kadang dia buat x-ray dada, nak tengok kat paru-paru ke, atau kita buat ultrasound abdomen. Kita nak tengok dia dah merebak kat hati ke, dia dah merebak dekat ovari ke, dia dah merebak kat mana-mana tempat lain, ya. Tapi yang paling sophisticated lah test tu PET CT scan. Dia guna ubat, inject, atau dia tengok tak mana, dia orang kata dia warna kuning. Dan kita tahu kanser dah pergi kat situ. Dan PET CT scan juga boleh kesan kalau dia dah pergi kat tulang. Ya? Kat belakang tu boleh dengar ke? Boleh ya? Boleh. Okey. So, macam saya sebut, bergantung pada kelengkapan. Ya, facility ya. Okey. Peringkat stage breast cancer, peringkat ya. So, kita guna short form TNM. T itu tumor. Tumor dalam bahasa Latin adalah ketolan atau benjolan. Tetapi saya tak suka guna perkataan tumor sebab semua orang public selalu fikir tumor tu automatic cancer. Tumor tu is actually ketolan atau benjolan. Tapi dalam staging kita, T tu adalah tumor. Kalaulah kurang dari 2 cm adalah T1. T saja ya. M tu adalah kelenjar. Kalau tak ada dikesan dekat ketiak tu 0. Ya. Dan lain-lain ya, seterusnya. M ni adalah metastasis. Tapi guna bahasa Melayu pun senang, merebak. M tu kalau dah M1, maksudnya tak kisahlah T mana, N mana,
Kalau dah dikesan di hati, is stage 4. M1 is stage 4. Tak kisah T atau M, tapi kita dah kesan dekat hati atau tulang atau paru-paru, kita sebagai doktor kita bubuh MBC. MBC tu metastatic breast cancer. Okey, dah terus stage 4. Ni yang peringkat awal-awal. Okey. So, this one is overall rawatan kanser payudara, bukan bedah dengan kemo saja. Okey. Bedah, rawatan sistemik yang saya sebut di mana kita bagi ubat satu badan, kemoterapi, targeted therapy ni untuk yang HER2 positif. Sekarang dah ada CDK4/6 inhibitor untuk kanser-kanser ER positif. Okey. Ni ubat baru kumpulan ubat baru, grup. Immunoterapi ni adalah untuk kanser payudara triple negatif. ER, PR, HER2 negatif. Immunoterapi. Hormone manipulation ni maknanya yang ER positif dan kita boleh buangkan ovari supaya kurangkan hormon estrogen dan progesteron seminima yang boleh. Kenapa tak boleh zero? Sebab ada lagi satu kelenjar dalam badan, adrenal, yang kecil duduk di atas buah pinggang kita, yang juga merembeskan hormon estrogen dan progesteron. So kalau you menopause pun, you pergi blood test, tak adanya estrogen zero, tak boleh. Okay? Nah, orang lelaki pun ada estrogen, dan di mana dia tak ada ovary, dari adrenal lah, adrenal glands, ya. Okay? So dan orang wanita pun ada testosteron, hormon lelaki tu, tapi dirembeskan dari mana? Adrenal juga. Okay? So, radioterapi, rawatan X-ray. Okay? Rawatan X-ray ni nanti I tunjuk ada yang baru. Ada yang intraoperatif radioterapi, dibagi semasa perbedahan sekali dos untuk kanser paling awal. Tapi kalau kanser tu dah merebak, yang tu menggantikan dos-dos yang kena bagi di mana you kena pergi hari-hari tu, rawatan radioterapi. PARP inhibitor adalah untuk yang ada breast cancer gene yang high risk. PARP inhibitor tu salah satu nama ubat olaparib. Okey, lagi satu ubat mahal. Ya. Dan pembedahan onkoplastik. Pembedahan onkoplastik ni kita combine teknik plastik surgery untuk mengeluarkan kanser payudara dan kita modify buat payudara baru. Daripada spare tayar, otot belakang, bontot boleh. Okey. So that is rawatan onkoplastik. Okey. Atau rawatan paliatif. Apakah rawatan paliatif? Rawatan paliatif adalah untuk penyakit-penyakit, bukan hanya kanser, penyakit-penyakit yang tidak ada cure. Kita tak boleh pulihkan 100%, tapi pakar paliatif seperti yang ada di Hospice Malaysia, kami pun ada seorang di sini, pakar paliatif, di mana they are very good untuk painkiller. Painkiller, nak modify, nak discuss pasal apa yang kita boleh buat supaya pesakit stabil. Walaupun tak ada hope untuk pemulihan, takkanlah kita tak boleh buat apa-apa. Ada rawatan. Okay? So yang ni overall, apa rawatan kanser payudara. Okay? So ni yang tadi saya sebut, intraoperative radiotherapy. Intraoperative radiotherapy ni, I met the pioneer, baru ni dia datang KL. Banyak kali dah company yang produce mesin ni cuba dapatkan mereka, doktor ni, profesor ni dia asal dari India. Tapi dia kerja di University College London sekarang. Susah nak dapat dia. Pioneer, dialah yang invent this, di mana sebab rawatan radioterapi perlu datang hari-hari untuk 3 minggu, 4 minggu. Jadi orang yang duduk tinggal berjauhan dari center kanser tak datang.
Kalau tak ada rawatan radioterapi, kita tak boleh simpan payudara. So without radioterapi, yang kanser yang kecil-kecil pun kena mastectomy. Buang seluruh payudara sebab tak dapat rawatan radioterapi. Kanser awal kita operate, buangkan, jadi ada lubang, kita masukkan radioterapi source ni, bagi satu dos, that's it. Untuk kanser awal dan ER/PR positif, HER2 negatif sahaja. Yang sekali dos. Tetapi yang kanser lain-lain, yang ER negatif, yang perlu rawatan kemoterapi, targeted therapy tu, kita boleh bagi juga untuk menggantikan 3 dos. 3-4 dos macam tu. Okay. So, yang sekali dos tu kita panggil target A kriteria, yang bagi kena untuk menggantikan dos radioterapi target B kriteria. Okay. So, yang ni, mesin ni di Malaysia hanya ada 8. Tak silap saya. So, the first was actually in University Malaya. Then Sunway, then Subang, then Pantai, Prince Court, around same time. In between, line Gleneagles tak ada. Lamuayi, if I'm not mistaken, in Penang. Okay. Sabah Sarawak, they're getting one soon. So kalau dari pendalaman, kalau early breast cancer, buat radioterapi, pap, balik. Bagi ubat untuk ER positif. Okay, very early breast cancer. Okay, so dalam bilik bedah, kita kena letak plastik-plastik yang sterile ni semua. Kita letak CCTV yang menghadap pesakit dan menghadap monitor, pakar semua keluar. Semua orang keluar. Patient seorang kat dalam tu, kita duduk kat luar. Kita bagi dos tu about half an hour. And then masuk balik, sambung. Okay. So banyak koordinasi lah. Mesin ni ada wheels. Okay. Source radioterapi ni di hujung ni, kenapa dia bulat kita letak attachment tu? Sebab kita nak radiation equal dose. Bulat. Jadi bila kita operate also teknik, yang ni kami kena pergi kursus ya. Kita kena potong, make sure cavity tu bulat. Tak boleh ikut bentuk kanser tu ya. Supaya boleh masukkan. Dan size tu cavity antara 1 cm hingga 5 cm. Size yang ni lah. Yang bola ni ya. Okay. Then, alright. Ada juga pesakit yang perlu rawatan sebelum pembedahan. Okay. Kalau kanser tu lebih daripada 2 cm atau dah merebak ke kelenjar, limfa di ketiak, they should receive treatment sebelum pembedahan. Ini adalah guidelines. Okey. Yang saya sebut di mana kita bagi rawatan sebelum pembedahan sebab dah besar, dah merebak. So kita perlu rawatan sistemik. Okey. Yang ni yang disyorkan. Okey. Okey. Lebih pada 2 cm penlibatan kelenjar limfa. Kalau dah dekat kulit, otot. Now, triple negatif ni adalah agresif. Selanjutnya lebih pada 1 cm saya dah refer untuk kemoterapi. HER2 positif, okey, rawatan sistemik ni, yang HER2 positif kita perlu ubat targeted therapy kalau dia lebih besar ya. Triple negatif selalu lebih pada 1 cm atau Ki67 lebih pada 30%, saya refer untuk kemoterapi terlebih dahulu sebab nak kejar sel-sel ni dah merebak. Okey. Dah dapat Aida. Okey, sebab kadang-kadang kanser tu kecil, kemudian ER/PR positif tapi HER2 positif. So saya kadang-kadang dengan onkologis saya, alah tak payahlah sebab HER2 positif treatment mahal. Tak boleh Azrina, more than 5
milimeter kena bagi targeted therapy. It's international standard. Okay. Sebab targeted therapy mahal. Setahun, tiap 3 minggu kena injection. Tiap dos dekat 10,000. Tetapi sekarang dah ada ubat generik. Saya tahu pesakit di Hospital Kuala Lumpur, dia bagi surat untuk beli prescription. They walk across the road, pergi farmasi, 1,500. Dan dia bawa ubat tu, dan nurse di onkologi di HKL yang bagi ubat. So you compare 1,500, 10,000. Okay, so ada ubat generik sekarang. Dulu tak ada lah. Dan dulu masa dia start pun ada budget. Jadi dia dalam 100 pesakit setahun je, that's it. You dah terlebih, you are patient number 101, sorry. Okay. So dah ni saya dah sebut, okay, ER, PR, HER2, yang ni tengok kalau ada mutation, yang ni yang kita kena bagi ubat ular parit tu. Okay. So CDK4/6, yang ni ramai masih tak dengar sebab untuk ER positive breast cancer, hormone positive breast cancer. Sekarang kriteria dia untuk ER positive cancer yang dah merebak. So ubatan dia untuk, tak silap saya lah sebab saya bukan oncologist. Ubat ni prescribed by oncologist untuk 2 tahun ya. Dia ujung dia senang ingat, Siclib. Ada 3 in the market now, Palbociclib, Ribociclib, Abemaciclib. Abemaciclib untuk sekarang for breast cancer yang dah berebak atau breast cancer awal. So bergantung kepada oncologist you, dan of course kena bincang insurans lah, apalah, budget cukup ke tak. Okay. Ini cara dia bertindak. CDK4/6 inhibitor ni, ubat ni, dia menyebabkan kanser tu punah ranah, destroy. Okay. So Abema semua boleh menyebabkan tisu sel necrosis. Necrosis tu dia matikanlah sel kanser. Abema dia boleh elakkan proses-proses vascularization ni. Palbociclib, Abemaciclib, dia autophago ni, maknanya sel kanser tu dia makan diri sendiri. Autophago. Phago eat. Automatic. Okay. So ni CDK4/6 for hormone receptor positive advanced breast cancer. Tapi ni slide lama, Abema approved for early ya. Okay. So mana kanser yang lebih agresif? ER negatif, HER2 positif, triple negatif, ER PR negatif dan HER2 positif. Yang ni kategori agresif di mana onkologis akan plan ubat yang tertentu, kemo. Yang ER negatif definitely kena kemo, HER2 positif definitely kena targeted therapy yang termasuk ubat Herceptin, dan sekarang dia combine dual blockade yang Phesgo, Perjeta dengan Herceptin. Kalau dapat dua-dua sekali, ya. Triple negatif kemo. Yang ni kemo dan targeted therapy. Okay, ni yang kanser yang lebih agresif. Yang tak agresif, ER, PR positif, HER2 negatif. Tapi alhamdulillah yang tu yang paling common. Yang paling selalu dijumpai, ER, PR positif, HER2 negatif. Tetapi ada 2 type pula. Ada luminal A, luminal B. Ada yang ER, PR positif, HER2 negatif tapi grade dia tinggi. So kategori dia lain sikit, dan mungkin pesakit-pesakit yang luminal B tu dapat kemo. So ni semua guidelines. NCCN ni US based, ESMO European, Sanggalan every year around March April dekat Switzerland. So dia orang macam angkat tangan, okey setuju tak macam ni guidelines. So pakar-pakar kanser payudara, pakar pathologist, oncologist semua, they have these meetings untuk produce all these guidelines. Tetapi is guidelines. Guidelines maknanya setakat yang boleh kita ikut, tetapi ikut hospital kita, klinik kita, poket kita, setakat mana kita nak ikut, ya. Okay. Alright. So this is the international guidelines, Okay. Right. So, macam mana nak bedah?
Sama ada kita buat lumpectomy dan kita buang kelenjar limfa di ketiak, atau lebih pada tu partial mastectomy, atau buang seluruh payudara, atau kita combine dengan onkoplastik. Maknanya kita buat balik payudara, ya. Okey. Kadang-kadang kanser tu kecil, tetapi bila kita dah periksa dengan mammogram, ultrasound, kita buat biopsi, tengok-tengok kanser tu bukan setempat. Yang disebut multifocal. Kat atas sikit dekat tepi nipple. So mana yang lebih daripada satu fokus, tak boleh simpan payudara. Kena mastectomy, kena buang seluruh payudara kalau multifocal. Dan tak boleh kita korek sini. Boleh lah doktor, korek macam tu. Tak boleh. Okey. Okey. Tadi saya dah terangkan kan yang stage ni kan T and M. So kelenjar tu dia sel kanser dia boleh merebak dekat ketiak, selalunya dia jalan pergi ketiak dulu, dia boleh pergi dekat pangkal leher. Yang ni disebut supra clavicular fossa ataupun subclavian. Clavicle ni tulang yang sini ni, subclavian di belakang. Dia boleh pergi sini, supraclavicular fossa. Jadi bila kita cek mandi tu, kita cek lah sikit mana yang seketul-ketul sikit. Dan di ketiak, ya. Metastasis, organ yang dia suka, paru-paru, hati dan tulang. Kalau peringkat sangat lewat, boleh pergi ke otak. Okay. Dan selalu saiz tu T tu kita ukur dalam sentimeter, bukan inci. Okay. Bukan sedepa. Tapi saya ada pesakit dah sedepa dah. Okay. Alright, so peringkat ni stage 1 tu kalaulah kurang dari 2 cm dan tak merebak di ketiak langsung, tu stage 1. Kalau kurang dari 1 cm, T1A. Okay, ada juga T1B, T1C. Okay. Kalau stage 2 lebih pada 2 cm ataupun dia kurang dari 2 cm tapi dah merebak ke kelenjar. You tanya, macam mana boleh berlaku? Kanser yang agresif. Saya dah ada pesakit, kanser dia 1.2 cm tapi dekat lymph node dah ada. Tengok-tengok triple negatif. Okay, jenis agresif. Okay. So kita kena combine all this information daripada biopsi and all that, bukan tengok dari segi saiz sahaja. Okay. So, ada tak semua ni kat Malaysia? Semua ada. Kenapa saya sebut ni? Sebab ada setengah aku nak pergi Singapura lah. Kali 3 semua. Lah biar balik. Ran out of money. Yes. Why? Masih kita kan, tak maaf lah, maybe some of you political leanings lain-lain kan. Saya respect Tun M satu je. Yang dari segi kesihatan. Bila dia nak buat jantung dia buat kat mana? Yes. Ada dia pergi overseas? Duit ada? Ada. Right? So, what he did by that simple action make us doctors feel appreciated. Okay? Semua ada. Pasal payudara ni semua ada. Okay? Kalaulah yalah kita at the end of the day kita kena ukur baju di badan sendiri kan. Tak ada. Government ada. IKN ada. Okay? Semua ada. Alright? And then NGO pun tolong. Ni nama lama ni, Pride ni. Okay? Pink Ribbon Deeds. Tapi dia dah Pink Foundation, something like that. Yang diasaskan oleh arwah Endon. Okay. BCWA is Breast Cancer Welfare Association. Di pantai, selepas pesakit dirawat di dalam ward, BCWA volunteers datang dan mereka adalah bekas pesakit. Okay, untuk bagi kontak detail, bukan nak sibuk-sibuk. Nak
Okey, kalau you perlu, ni lah kadang-kadang you segan nak tanya doktor, you nak tanya pengalaman kami, boleh. Okey. Makna ada mobile mammogram. They modified a huge bus, dia orang dah pergi all over the country. Tetapi mesin tu, dia secara teknikal, selagi dia pergi each of the centers, dia buat mammogram, dia kena duduk diam situ 3 hari. So kena ada big numbers lah. Kadang-kadang dia pergi pedalaman tu buat mammogram. Dan filem-filem mammogram tu, data tu yang ada radiologist untuk melaporkan. So it takes a bit extra time but they do it, ya. Okay. Semua cara pembedahan nak modify, nak buat balik payudara baru pun boleh. Pakar onkologi lebih dari pakar payudara, 100 plus, ya. And then rawatan paliatif semua free. Yang Hospice Malaysia, Hospice Klang, dia bergantung pada kawasan. So kita boleh rujuk. Dan rujukan kena dari doktor yang merawat pesakit tu. Tak boleh you walk in saja, ya. Okey. Okey, dah buat semua rawatan. Kadang-kadang setengah tu datang sebulan, lepas tu hilang. Tak boleh. Okey. So the first 2 years usually jumpa pakar onkologi atau pakar bedah. So untuk pesakit saya di sini, untuk nak senang sikit, you boleh overlap. So 3 bulan jumpa saya, 3 bulan lagi jumpa onkologis, 3 bulan lagi, so that actually I jumpa every 6 months. Okay. Dan saya nasihat, kalau ada rasa benda pelik-pelik, please inform us. Kita boleh jumpa before the appointment date. And then the next 3 years, every 6 months. And then after that, after 5 years. So kenapa this 5-year thing? Because data dulu-dulu, kalau nak tunggu kata 10 year punya data dah, semua tak sabar. So, dia kata kalau in 5 years you tak ada recurrence, tak ada ulang cancer datang balik, you stabil. Minta maaf, saya tak pernah berani cakap you are cured. Tak pernah, saya tak ada kan. I never say you are cured. Kalau cured, you tak datang balik. Dan adakah risiko datang balik? Yes. I have to tell you all, even after 20 years, it can come back. So, with my patients, if they ask me, kalau berapa lama saya kena jumpa doktor? Until either one of us says bye-bye. Huh? Yeah. You might have the cancer. I may die first. Ajal bukan di tangan saya. Betul tak? So, dan pada bila-bila masa jika perlu, kadang blister sikit, klinik assistant saya sudah saya ada blister sikit. Melah. Okay. Now, kenapa kita kena stage right in the beginning? Sebab dia ada berkaitan. Peringkat masa mula-mula dikesan peringkat itulah mustahak. Kenapa? Kita dalam otak pakar bedah payudara, yang ni dalam 2 tahun ni mai balik kot. Okey. Dan kalau datang dah pecah stage 4, hanya separuh lepas 5 tahun survival. Tetapi now rawatan, dahsyat you. Saya tahu this patient, dia kadang-kadang jumpa saya, tapi dia di bawah rawatan onkologis. Operation dia, first operation dia buat mastectomy. Dia minta mastectomy, dia tak nak simpan. Tapi dia stage 2B. Tahun 2001. Masa tu umur dia late 30s or early 40s. Dia single. So dia mastectomy. Dan dia ni saya tabik betul. Tak pernah nak pakai special bra, tak pernah apa-apa. Dia biar je. Dia tak kisah. Dia jenis yang take me as I am. Dia pakai apa pun, biar flat sebelah. Tapi that is her opinion of herself. Dia tak kisah apa orang lain cakap. 2001. Bila saya jumpa dia social event 2007-2008, saya kata, you ni follow up dengan siapa? Onkologi saya dah migrate. Pakar bedah saya dah pension.
I kata, if you want, I'm not forcing you, you can come and see me. So she came to see me. Saya buat check. PET CT scan ada recurrence. Tapi recurrence tu macam mana kita nak confirm recurrence? Kita kena biopsi juga. Kita nak tengok adakah sama jenis macam yang dulu atau yang dah mutate, dah berubah. Dan rawatan lain, kita mesti biopsi. Tetapi masalah dia, tempat dia tumbuh tu di belakang dekat paru-paru tu. Tak boleh nak biopsi. Tetapi oncologist dia kata tak apa, kita bagi ubat serupa lah. 2008 discovered. She is still alive now. Tetapi dia rasalah macam paru-paru dia lemah and all that, but she still alive. So like I said, kita boleh ikhtiar, kita usaha. Ajal bukan di tangan kami. Dan dia jenis ER positif. So dia dapatlah yang siklip-siklip tu. Ya. Okay. So tahap semasa dikesan, apakah respon? Yang tu mustahak. Dari maklumat masa kita bagi rawatan tu, kita tengok pesakit tu respon very well or not. Tetapi kalau kita bagi ubat, kecut sikit, bagi lagi ubat, kecut sikit, kita kata yang ni kanser jenis degil. Kita punya definition lah kanser jenis degil. Tak ada dalam definisi saintifik, tak ada. So we keep on giving. So response grade, macam saya sebut, kalau grade 3 kita tahu kemungkinan kebarangkalian dia datang balik tinggi dalam 2-3 tahun pertama selepas discovery. Okay, jenis hormon dan HER2 positif agresif, macam tadi saya sebutlah jenis-jenis agresif. So all that is important untuk kita tahu adakah chance risiko dia datang balik. Okay, and that's why kita kena ada follow up. Kadang-kadang patient tak rasa information tu mustahak, tapi kadang-kadang doktor yang prihatin, dia tanya. Saya pernah ada patient dah nak habis dah, tapi saya kata dia ni macam lebih diam dari biasa. Bila dia nak buka pintu dia batuk. Saya kata, duduk balik. How long have you had this cough? Itulah, saya diam je. Nanti batuk saya tahu, doktor nanti periksa. You ni, I bertanggungjawab dengan you. Berapa lama dah batuk? 2 minggu. Saya hantar dia untuk x-ray. Tapi dia stage 1. Saya tahu. Tapi saya takut. Tapi dia stage 1. 1 year before. Saya kata takkanlah. Ubat semua bagi. Mai balik TB. And then dia mengadu saya. After 5-6 months. Doktor, kenapalah you kesan TB saya tu? Sebab ubat TB ni lebih teruk daripada ubat kanser saya. Sebab dia tak pernah dapat kemo. Aku kata, you lebih suka ke biar you je? Dia gelak. It could be TB, it could be anything. Lagi satu, baru saya teringat, kalau ada kanser, ada ketulan dalam payudara, kemudian ketulan di ketiak. Tak semestinya dua-dua tu kanser. Saya ada pesakit, sekarang ada kelenjar di ketiak, kami juga biopsi di ketiak. 2 tahun lepas saya ada pesakit, dekat payudara tu kanser payudara. Dekat ketiak tu TB. So 2 penyakit. So ubat TB kita kena bagi dulu, sebab kalau kita bagi ubat kemo kanser, dia punya imun turun. Bila imun turun, TB akan menyerlah. Nanti lagi teruk. So kita kena plan which one do we treat first. Lagi satu, patient dia dah berumur 70 lebih, ketulan di payudara, biopsi. Dekat ketiak pun biopsi. Bukan kanser payudara, kanser limfoma. Boleh tumbuh di payudara. That's why important kena buat biopsi. Jangan agree, you tolonglah cakap your relative and friends, kalau berjumpa kat payudara terus operation, tolong suruh lari. Biopsi dulu. Kalau nampak macam doktor kata kita operate dulu. No, review balik. Boleh repeat ultrasound balik, and then kita ni. Selalu saya, kalau pesakit datang saya kemudian saya tak ulang mammogram kalau quality bagus. Ultrasound saya selalu repeat.
ultrasound ni kita sebut operator dependent, bergantung kepada kepakaran radiologis. Kalau tak pakar, dia miss. Atau benda yang bukan kanser, dia kata kanser. Very operator dependent. Mammogram ni macam kita ambil fotograf. Bergantung pada interpretasi you kan. Kita orang ambil gambar. Lawa lah ni. Apa ni kalau kata lawa? So interpretasi. So it's a photograph. Tapi ultrasound bergantung pada pakar yang buat tu. Kadang-kadang apa yang kami terima adalah gambar yang dia fikir, yang dia save tu kan. Dia buat atau dia save kan. Kalau dia tak save, miss ke? Okay, so it's very operator dependent. So berulang bergantung pada ni semua. Kemudian okey, macam mana nak tahu dia berulang? Nampak lain. Changes. Benda berlainan. Dekat parut nampak bintik merah yang baru. Kalau dah lama, dah ada macam cantik lalat tu, tak payahlah panik kan. Okay. That's why I kata you must know your body. Apa yang kita boleh nampak, tolong catat dalam otak. Okay, aku dah lama dah benda ni. Okay. Tak sedap badan. Kadang-kadang it's just as vague as that. Tak sedap badan je. Okay. Selera ke, perut boncik kembung, mata jadi kuning. Kalau mata jadi kuning tu, kanser tu dah pergi pada hati. Okay. Sakit belakang yang luar biasa. Orang perempuan selalu sakit belakang. So that's why it's a bit difficult. Dan orang perempuan, kita punya pain threshold, kita rasa sakit tu, you know, women are fantastic, you know. Kadang-kadang tahan, bila datang, I ada 2 weeks ago. Yang dia perasan sakit pada dah bengkak semua. Both sides. Saya buat PET CT scan. Definisi kami macam Christmas tree. Kuning. Tulang, banyak tulang. Lebih pada 10 area. Belakang tu habis dengan kanser. Tapi dia jalan relax je. Doktor ni. Tempat lain tak ada doktor. Sian. So now tengah menjalani kemo. Ya. So all this rasa tak sedap badan lah. Okay. Apa kita kena buat? Kalau ada PET CT scan, that's the best. Biopsi, kita masih kena biopsi. Kenapa? Mungkin kanser tu dia dah berubah, dia mutate. Kanser sel ni dia enemy kita, dia nak lari pada kita. Jadi dia tukar dia punya uniform. Dia tukar dia punya ni, tapi dia punya motif same aja. Dia nak bunuh kita. Tapi dia tukar supaya kita punya target tu kena lain. So bullet kita tu kena lain. So that's why we have to do biopsy again. Alright? Untuk mengesahkan. Then rujuk pada pakar onkologis. So kadang-kadang saya dah tak ada kerja dah kalau recurrence. Tugas saya investigate. Make sure we got the right diagnosis, kemudian rujuk. Kalau dah di banyak tempat, saya rujuk juga sebab perkara utama sakit. Pakar paliatif boleh tolong saya ubat yang moden-moden ni semua untuk kontrol sakit. Okay, this one clinical practice guidelines. Sorry, this one typo. 2019 lah, edisi ketiga. Okay. And then these are the websites you boleh dapatkan maklumat. Yang ni National Specialist Register. So you Google saja NSR. You come to the home page, you boleh cari specialist mana-mana di Malaysia, sama ada di private ataupun di public hospital, university hospital ke, di bawah Kementerian Kesihatan ke, semua pakar. Dan nombor kami ada registration number. Kalau nombor lebih besar, lebih junior lah. Tapi kalau dalam satu negeri tu seorang aja, sure lah appointment ramai. So kadang-kadang tak ada cukup pakar di negeri seperti Perlis, Kedah, Perlis dengan Kedah yang paling dekat Penang. Ipoh ada pakar payudara. Of course Selangor, KL, Batuk Depan, Batuk Belakang, semua ada pakar.
Pahang only one. Melaka ada. I baru balik dari last weekend. Di Secretariat, the Organising Committee Hospital Melaka ada pakar payudara, Dr. Azlinda nama dia. So Negeri Sembilan pun ada, Johor pun ada. Sabah Sarawak hanya di Kota Kinabalu dengan Kuching. So you can Google that and then find out. So ramai yang dari Pahang datang ke KL atau pergi Terengganu ada, Kelantan pun ada. Okay, so ni adalah, kalau you Google, this is clinical practice guidelines ya. Management of breast cancer ni edisi ketiga. Patutnya ada edisi keempat sebab banyak lagi maklumat ya. So this one you can buka in the page version. You boleh buat. Okay.